Selamat sejahtera, saya dari pasukan sokongan ABS. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk membuat tempahan kumpulan. Untuk membuat tempahan kumpulan, pergi ke papan permuka. Kemudian tekan tempahan. Tekan tempahan kumpulan. Di sini anda perlu masukkan tarikh ketibaan dan tarikh pelepasan. Masukkan bilangan tetamu dan pilih mata wang yang akan digunakan. Seterus pilihan pelan kadar dan jenis akaun. Sekarang saya akan pilih dua bilik yang bersebelahan di bawah. Tekan seterusnya. Di sini, sahkan bahawa maklumat betul dan buat pengubahsuaian jika perlu sebelum meneruskan. Jika tiada ralat, tekan sahkan. Masukkan kod kumpulan, nama tetamu, nombor ID, kewarganegaraan, nombor telefon dan negara. Kemudian tekan seterusnya untuk melihat ringkasan tempahan. Jika tiada ralat, tekan seterusnya dan paparan bayaran akan ditunjukkan. Tekan simpan dan tempahan berkumpulan anda telah berjaya dibuat. Ini adalah butiran tempahan. Kedua-dua bilik ini telah berjaya ditempah. Diharapkan video ini membantu anda memahami cara membuat tempahan kumpulan. Terima kasih.